Oh dia. Okey, dia. Hari ni kita buat ayat satu. Hari ni ada ayat apa? Oh, ini teh. Oh, ni teh. Oh, teh susu. Teh tarik. Okey, dan kita ada pendatang baru. Pendatang jemputan depa jemput Okey, kita ada pendatang. Depa jemput Main buat sini. Depa jemput main buat sini. Okey, kita ada pendatang baru. Tu dia. Selama kita buat tu, tiba-tiba tengok. Teh boh. Teh wangi boh pun mai sini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana support. Penat sangat. Okey. Cumanya hari ni kita dapat buat satu saja. Satu balang saja. Sebab apa? Ni pun tak ada sponsor. Jadi untuk hari ni memang tak ada sumbangan hari ni. Jadi bila tak ada sumbangan ni kita bukan kita paksa lah, kita dengan merelakan hatilah kita buat kita buatlah pasal biasalah kan ni, setiap benda bila dah jadi rutin mingguan, benda ni bila dah jadi rutin mingguan, makna kata orang dah mengharap ngah. Jadi bila tak ada sumbangan daripada penyumbang, kita dengan rela hati kita buatlah kan. Jadi tak maulah kecewa bila mai tak ada air nak minum, kesian depa. Kan? Kesian depa. Jadi orang kata apa? Bila kita buat ni sekurang-kurangnya sebalang pun jadilah. Kan? Walaupun tak 2 balang, selalu tiap-tiap minggu kita buat 2 balang. Tapi minggu ni dah tak ada sponsor, tak ada penyumbang. Kalau ada sponsor satu pun kita akan top up jadi 2. Kan? Tapi bila hari ni tak ada sponsor, kita nak buat 2 balang sekali direct tak boleh, tak mampu. Kan? Kita mampu buat 1 balang saja. Jadi dapatlah takat habis takat yang habis. Okey, ni abang kita nak minum lah. Okey. Ni ada ayat teh tadi tau. Teh. Hang buat penggambaran. Risau noh. Okey, ni ayat teh. Teh tarik. Yang ni masjid lah tabut nampak masjidnya. tak apa. Ni kita nak rasa teh tarik dia, bismillah. Ni apa ni? Ayat panas. Panas mentari, insya-Allah semoga panas sampai petang. Sampai panas sampai ke malam, okey. Jadi kita nak rasa ayat. Okey, kita akan rasa ayat teh depa. Okey, bismillah, kita cuba tengok, bismillah. Oh, teh boh. Nampak? Kali ni upgrade tak ada. Mula-mula tak ada sumbangan. Kemudian bila kita dah buat, tiba-tiba nampak? Mereka dapat jemputan. Tu, sponsor daripada teh boh. Okey, bismillah. Tapi teh ni bismillah. Teh tawak, teh tak ada gula. Dan nak gula balik minum di rumah. Okey. Ni teh boh. Okey, daripada teh boh. Okey, kita rasa bismillah. Tak ada duduk kita pun sibuk Okey. Jadi alhamdulillah. Okey. Macam biasa pisang-pisang. Okey, pisang-pisang. Cumanya tak ada lagi. Nasi-nasi tak ada lagi kot. Tak tahu dia buat sikit kot. Okey, kita nak balik semayang pula. Kita nak balik semayang Jumaat. Okey, kita tanya-tanya jemaah solat Jumaat. Ni pisang pun ada. Okey, bagaimana abang kita? Alhamdulillah tu. Semenjak kita ni masjid kita ni duk buat untuk makan-makan apa semua. Dan dijemput kan jemput mai teh boh. Masjid Serana kita ni terkenal. Terkenal, alhamdulillah. Mariah nak pakai awal-awal pun dah penuh masjid dah. Penuh alhamdulillah. Awal penuh depa. Depa pasal apa? Di sini ada makan. Hampa mai lah. Insya-Allah. Nasi lemak, nasi biryani pun ada di sini. Nasi biryani Allah. Sampai nasi biryani pun ada di sini. Tu dia. Meriah. Alhamdulillah meriah. Kita meriahkan masjid. Kita meriahkan banyak. Banyak masjid pergi. Masya-Allah. 12 pun ramai apa penuh dah. Dalam masjid pukul 1 tak ada orang ni. Tu kan. Tu. Ayat tawak tu. Alhamdulillah. Kita perkenalkan masjid kita. Kan. Jadi orang kata alhamdulillah. Syukur-syukurnya ya Pak Palong Allahumma salli Muhammad. Orang lama. Okey, terkenal alhamdulillah. Okey, jom.
Okey. Tu yang tu untuk apa nama? Untuk AJK, jawatan kuasa. Okey. Alright, jom. Kita pergi ke sana. Okey, bismillah. Okey, terkenal dah. Oh, masjid terkenal. Oh. Ha, betul. Ha. Okey, kita sambung tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi bila dah tak ada ni biasalah kan. Bila dah tak ada penyumbang dan dah jadi rutin mingguan, makanya dengan rela hatilah kan. Pasal apa yang datang tu pun semua nak minum. Jangan kata macam jemaah kata tadi lah. Ramai pukul 12 pun dah ramai dah. Jadi orang semangat orang nak mai tu, orang nak main masjid. Jadi semangat nak main masjid. Betul lah ada makan-makan. Bukan niat sengah tu bukan niat nak makan. Sengah tu nak niat nak memeriahkan. Nak meramaikan. Oh, seronoknya tengok ramai orang main masjid. Macam tu. Sampai mendapat pujian dari masjid-masjid lain, dari apa? Tu alhamdulillah nampak kan. Kan nampak. Jadi alhamdulillah. Dan salah satunya dengan kita duk war-warkan benda ni, duk war-warkan untuk makanan apa semua kan, jadi orang teringin nak mai. Kan apa biasalah kan yang kaki makan masjid yang nak tengok. Okey, semoga seandainya ada pahala lah dalam perbuatan kita ini, Allah. Semoga Allah tunaikanlah. Seandainya ada pahala dalam perbuatan kita ni, semoga Allah alirkan pahalanya kepada sekalian ahli keluarga kita lah, termasuk ibu bapa kita, arwah ibu bapa kita, arwah ibu bapa mertua kita, sekalian ahli keluarga kita, sekalian ahli masjid, ahli kubur masjid Penaga. Okey, dan semoga dimurahkan rezeki, dimurahkan urusan dunia akhirat. Dan sampai setakat itu sajalah. Tak kita tengok macam mana lagi. Okey, bye-bye. Bang kita. Okey, semua pakat mai dah tu. A few moments later. Okey, rapat ayak. Okey, clear. Tak ada semayang lah. Clear. Beh, settle. Clear. Satu balang clear. Okey saja. Okey, jumpa lagi.